الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih cikgu pengurusi majlis yang saya muliakan, guru-guru PK termasuk PK1 Cikgu Nolela, yang saya muliakan Tuan Pengurusi ataupun yang dipertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Paya Besar dan barisan yang kuasa beliau. Juga saya muliakan wakil kepada adun kawasan ini, iaitu YB Azman yang turut hadir. Terima kasih banyak. Para guru, para pendidik, waris-waris, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Paya Besar yang saya hormati lagi saya kasihi. Alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Ilahi yang telah mengizinkan pertemuan di malam yang permai ini. Izinkan Dr. Daniel merakamkan jutaan terima kasih pada pihak SMK Jalan Paya Besar yang sudi menjemput Dr. Daniel menyampaikan ceramah kepada anak-anak yang nampaknya bermotivasi tinggi. Alhamdulillah. Dan juga kepada waris-waris yang juga bersemangat untuk hadir bersama-sama pada malam ini, di samping dhif-dhif terhormat yang lain yang turut menyokong. Semoga insya-Allah kehadiran kita pada malam ini tidak kosong. Ia langkah-langkah ibadah yang akan dilihat oleh Allah dengan kasih kepada orang yang melangkah demi mengabdikan diri kepadanya, apatah lagi untuk meningkatkan kefahaman agama, untuk menjadikan diri mereka hamba-hamba Allah yang baik. Sudah pasti Allah melihat insan seperti itu dengan penuh kasih sayang. Dan insan yang dilihat Allah dengan penuh kasih sayang, hidup mereka akan aman sejahtera di dunia, lebih di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, anak-anak yang dihormati lagi dimuliakan, Al-Quran menekankan tentang kepentingan anak-anak muda. Anak-anak muda amat penting berdasarkan Al-Quran. Dan anak-anak muda juga amat penting berdasarkan hadis ataupun sunnah. Bila kedua-dua ini bergabung, ia menampakkan secara keseluruhannya tentang kepentingan anak-anak muda. Termasuk anak-anak muda di hadapan saya pada malam ini. Mereka sebahagian daripada anak-anak muda yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita ambil sebagai contoh satu surah yang popular di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, dibaca terutamanya pada hari Jumaat, iaitu surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Penghuni-penghuni gua ini, surahnya bernama surah Al-Kahfi. Al-Kahfi dalam bahasa Arab bermaksud gua. Penghuni-penghuni gua, the companion of the caves. Ini anak-anak muda, kata Allah. Innahum fityatun. Allah menggunakan kalimat fityatun. Fityatun dalam bahasa Arab ditafsirkan sebagai anak-anak muda, bukan orang-orang tua. Penghormatan diberikan kepada orang-orang tua.
Tapi surah ini menekankan khusus tentang anak-anak muda. Mereka penghuni-penghuni gua. Mereka satu ketika berada di Empire Rome. Mereka melihat penyembahan-penyembahan bukan kepada Tuhan yang sebenarnya. Mereka menyembah patung-patung berhala. Kezaliman berleluasa, kemungkaran berleluasa. Anak-anak muda ini yang mengikut tafsiran sahabat terkenal yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan jumlah mereka 7 orang. 7 orang. Tak ramai. Tetapi anak-anak muda yang berjumlah 7 orang ini bangun berdepan dengan masyarakat mereka, iaitu Rom ketika itu, menegur pemimpin-pemimpin yang mungkar, menegur masyarakat-masyarakat yang membiarkan kemungkaran dengan teguran yang berasaskan hujah, sehingga akhirnya mereka dibenci, disebabkan nak menjaga diri daripada kemudaratan. Mereka pun melarikan diri dan akhirnya bersembunyi dalam sebuah gua, dan Allah redha dengan tindak tanduk mereka menegur masyarakat termasuk pemimpin, dan Allah redha dengan usaha mereka. Jumlah tidak ramai, tapi yang penting bukan jumlah. Yang penting ialah anda hendak bangun mengubah keadaan, dan bangun mengubah keadaan dengan ilmu yang benar. Bangun mencegah kemungkaran dengan ilmu yang betul. Tanpa ilmu, kita pun tak tahu siapa betul. Mungkin kita betul, mungkin kita tak betul. Tapi dengan ilmu, kita yakin kita betul. Itulah Ashabul Kahfi. Dengan ilmu kebenaran, dia yakin dia betul, dia bangun untuk membetulkan masyarakat. Walaupun akhirnya mereka terpaksa melarikan diri, tetapi Allah redha dengan 7 orang anak-anak muda ini. Sehingga Al-Quran diturunkan di akhir zaman menceritakan tentang hanya 7 orang anak-anak muda ini. Allah hanya menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang kata sahabat Nabi jumlahnya hanya 7 orang. Ya, satu surah Allah turunkan bertemakan mereka dan jumlahnya 7 orang. Sebab mereka anak-anak muda yang bukan pak turut. Mereka bukan pak turut sebab mereka ada ilmu dan faham. Pada ketika yang sama, mereka berani bangun menyatakan yang hak. Saya sentiasa mengharapkan anda, anak-anak muda di hadapan saya, mencontohi fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ini. Anak-anak muda yang beriman dengan Tuhan mereka secara bersungguh-sungguh. Kemudian Allah tambah wazidnahum huda. Keyakinan mereka yang telah sedia ada, mereka imani betul-betul, mereka amalkan. Kemudian Allah kata apa? Wazidna, kami tambah. Petunjuk yang ada itu, kami tambah lagi petunjuk sehingga manis petunjuk di hati. Anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan, bila iman itu lazat, dia tak tinggal. Tahu tak, ada bikers. Bikers. Mereka ini bikers pengejar makanan. Mereka pengejar makanan. Duduk di Perak, dapat tahu. Oh, kat Melaka ada mango float istimewa. Mango float. Dekat Melaka ada mango float istimewa. Ada orang viralkan tentang mango float yang hebat ini. Usaha naik motor, burung-burung, pergi Melaka, bukan sebab nak dengar ceramah Dr. Daniel, nak makan mango float. Buah mangga hanyut. Nak makan buah mangga hanyut, mango float. Lepas makan mango float, balik Perak. Sebab apa? Sebab lazat. Sama juga dengan iman. Kami tambahkan petunjuk di atas petunjuk sehingga kita rasa iman ini lazat. Tak hendak membuangnya, tak hendak lupakannya, dijaga, disemai. Sebab dia lazat. Itu yang dah kita kejar.
Dan 7 orang anak muda Ashabul Kahfi itu yang ada pada mereka. Contoh yang kedua tentang anak-anak muda dalam Quran ialah dalam surah Yunus ayat 83. Dalam surah Yunus ayat 83, Allah menceritakan siapa di belakang Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa terpaksa berdepan dengan Fir'aun dan tentera-tentera Fir'aun di Mesir ketika itu. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Ini bukan manusia biasa Fir'aun ini. Zalim teramat sangat. Ada tentera-tentera dan pegawai-pegawai yang jumlahnya ramai, lagi ganas, lagi brutal. Nabi Allah Musa terpaksa berdepan dengan puak-puak ini. Anak-anak tahu siapa di belakang Nabi Allah Musa. Allah beritahu kita. Cuma kena baca dan faham. Kalau baca hanya berlagu, tak faham, tak tahu. Kena baca, berlagu okey, tajwid bagus, tapi juga kena faham. Apa Allah kata dalam surah Yunus 83? Allah kata, fa'amana li Musa dzurriyyatum min qaumi. Al-ayah. Dan yang beriman dengan Musa, siapa dia? Allah sebut dzurriyyatun. Dzurriyyah. Ulama tafsir mengatakan bahawa dalam bahasa Arab, dzurriyyah artinya anak-anak muda. Surah Al-Kahfi Allah gunakan kalimat fityatun. Dalam surah Yunus Allah sebut kalimat dzurriyyatun. Kedua-duanya maksudnya sama, anak-anak muda. Fa'amana li Musa, tidak beriman dengan Nabi Allah Musa illa dzurriyyatum min qaumi, tidak beriman dengan Nabi Musa kecuali anak-anak muda dari kalangan kaumnya, ala khaufin, beriman dalam ketakutan. Ketakutan ke atas siapa? Daripada Fir'aun wa malaihim, daripada Fir'aun dan pembesar-pembesar Fir'aun yang sentiasa bersedia nak bunuh manusia. Mereka beriman dalam keadaan ketakutan, tapi tetap beriman, tetap membela Nabi Allah Musa. Allah turun wahyu di akhir zaman menceritakan tentang anak-anak muda di era Nabi Allah Musa yang walaupun ketakutan tapi tidak menggadaikan iman dan kebenaran. Sehingga ketika Hamka menulis tafsirnya di penjara, Hamka ulama terkenal Endon dipenjarakan oleh Soekarno. Dalam penjara Hamka ini menulis tafsir. Tafsirnya saya sayang sungguh, tafsir Hamka dia tulis ketika dalam penjara. Dalam penderitaan, dalam perjuangan dipenjarakan, dia tulis tafsir. Tafsir dia itu hidup. Dia tulis masa dia muda. Dia tulis, dia karang masa dia muda. Tafsir Syekh Hamka bernama Tafsir Al-Azhar. Dan ketika membicarakan dzurriyyatun ayat 983 surah Yunus, kata Hamka, di mana-mana zaman pun biasa yang sanggup bangun membuat perubahan biasanya anak-anak muda. Allah nak beritahu itu. Jika sesiapa nak buat perubahan bagi negara, masyarakat, fokus pada anak-anak muda. Sebab kata Hamka lagi, orang tua-tua bukan tak bagus, tapi di satu peringkat mereka terlampau banyak ikatan, terlampau banyak tanggungjawab, terlampau banyak janji dan terlampau banyak hutang, sehingga mereka sanggup tak sanggup nak cari susah lagi. Sagi hutang keliling pinggang, sagi kena buang kerja, banyak sangat sagi. Sagi, akhirnya lakum dinukum waliyadin, tak payah berjuang lah. Maka Allah kata yang sanggup bangun buat perubahan bukan mak bapak mereka, tetapi anak-anak mereka. Contoh di era Nabi Allah Musa. Maka kamu anak-anak muda aset bagi agama. Aset. Dengan syarat kamu ini anak-anak muda seperti Ashabul Kahfi, anak-anak muda seperti pengikut-pengikut Nabi Allah Musa. Dan di zaman Nabi Muhammad SAW, anak muda lagi sekali memainkan peranan. Kamu kenal tak seorang sahabat terkenal nama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Pernah dengar tak nama ni? Pernah dengar?
Pernah dengar? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pernah dengar? Bagus sekolah ni. Ingat kot dia kenal Beyonce, John Lennon, Tom Cruise. Rupanya kenal juga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah. Nampak boleh jadi ashabul kahfi ni. Boleh jadi ashabul kahfi. Abdullah ibn Abbas ketika Nabi SAW wafat, tahu umur beliau berapa tahun? Ketika baginda SAW wafat, berapa umur sahabat Nabi yang terkenal ini, yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma? Berapa umurnya? Saya tanya, saya juga kena jawab. Umur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ialah 13 tahun. Sweet 13. 13 yang manis. Bukan 13 yang menghancurkan. Bukan unlucky number. Bukan unlucky number. 13 bagi Abdullah bin Abbas merupakan umur ketika Nabi SAW wafat. Artinya ketika beliau bersama Nabi, umur beliau kurang daripada 13 tahun. Berjuang bersama Nabi, ketika masih hidup bersama Nabi, artinya umur beliau kurang daripada 13 tahun. Tetapi Nabi telah menggelar Abdullah bin Abbas dengan gelaran apa? Nabi menggelar Abdullah bin Abbas yang muda remaja itu dengan gelaran yang cukup hebat. Apa nama gelarannya? Turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Nabi gelarkan sebagai Turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran. Dia kuasai ilmu Quran. Ayat apa yang kita baca, sahabat itu faham radhiyallahu anhuma, boleh tafsir dengan fasih. Dan umurnya 13 tahun ketika baginda Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Dan itu contoh anak muda zaman Nabi. Boleh jadi macam Abdullah bin Abbas tak? InsyaAllah InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh jadi, tapi dengan syarat. Bersyarat. Bersyarat, ya bersyarat. Apakah syarat-syaratnya? Syarat pertama, your compass must be right first. First and foremost, your compass must be right. Doktor speaking English nampak. Benda yang paling asas ialah kompas you kena betul. Kompas you all kena betul. Kompas kena betul. Jika kompas tak betul, nak pergi mana ni? Nak pergi kok dia. Sampai kat mana? Sampai kat Parit Buntang. Turun-turun Parit Buntang. Ni kat kok dia. Sebab kompas salah. Nak pergi Johor Bahru, pasang kompas yang salah. Sampai gertak Sanggui. Tahu gertak Sanggul kat mana? Ada. Sanggul ada gertak. Tahu gertak Sanggul kat mana? Di Pulau Pinang. Tempat saya Sungai Ara. Tak jauh gertak Sanggul. Tahu sangatlah. Duk mandi manda di laut di situ, gertak Sanggul. Nak pergi JB, sampai gertak Sanggul. Sebab kompas salah. So first and foremost, your compass must be right. Nak jadi hebat, insya-Allah. Siapa nak jadi macam Abdullah bin Abbas? Nak jadi macam Abdullah bin Abbas kan? Doktor tanya. Kamu jawab, insya-Allah. Amin. Insya-Allah betul. Jawapannya betul. Tapi kalau kompas salah, tak jadi Abdullah bin Abbas. Jadi apa? Jadi apa?
mungkin jadi soprano Leonardo, ya. Leonardo DiCaprio, ya. Cristiano Ronaldo, semua dodo di belakang. Akhirnya burung dodo. Dia tak jadi Abdullah bin Abbas, tak. Kompos kena betul. Dan kompos itu apa dia? Anak muda, maaf saya banyak bertanya pada anak muda, minta mereka respon, ya? Dan kompos itu apa dia, wahai anak-anak muda nak disayangi Allah ini? Apa dia kompos itu? Kompos itu apa dia? Kompos itu bernama takwa. Takwa, bukan tokwa, takwa. Itu kompos. Ada anak yang menjawab tadi, iman pun betul juga, tapi tak semua yang beriman bertakwa. Sebaliknya, semua yang bertakwa mesti beriman. Sebab ada orang beriman tak solat, dia tak semayang, subuh tak bangun, tapi zuhur di sekolah semayang. Allahu Akbar. Oh, terbelik mata punya, kebar masuk niat. Alhamdulillah, okey dah tu. Tapi subuh, ya Allah, subuh gajah pun tak buat. Kalau subuh gajah bangun tidur pukul 8. Dia pukul 8 pun tak bangun. Subuh gajah pun tak ada. Jadi macam mana ni? Itu tanya dia, you subuh tak buat kan? Ya, subuh I tak buat. You beriman ke? Asyhadu an la ilaha illallah. Buat jari gitu. Weh, beriman dia. Jangan melawak, dia beriman. Tengok jari terpacak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni bukan satu Malaysia ni. Ni syahadah. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Tengok. Tengok, imam masuk loop. Tapi semayang tak? Itu bab lain. Pandai spin, pandai kona. Yang tu bab lain, peribadi. Oh, peribadi. Dia beriman, ya. Walaupun dia tak solat, dia tetap beriman, ya. Jangan kata dia kafir, jangan. Haram. Tambah dia mengaku dia beriman, tapi dia tak solat yang 5. Ya. Dia berdosa besar, ya. Tapi dia beriman. Jadi ada orang beriman yang tak solat, tak buat apa yang Allah suruh. Ada orang beriman suka sangat gadget. Pergi internet. Mak bapak pun umur dah 15 tahun, belilah handphone. Beli handphone Oppo. Handphone Oppo. Hebatlah kononnya, Oppo. Untuk apa ni minta handphone, man? Nak buat matematik. Matematik. Apa lagi tujuan handphone ini? Sejarah penting di Malaysia. For the sake of history, I need apa? Tengok-tengok, bukan sejarah. Dia pergi pada porno. Apa porno? Nampak? Tiba-tiba dapat dikesan oleh ibu bapa. Duk tengok benda ni. Apa? Dekat 1,000 untuk porno? Mak luku kepala. Tarik balik apa? Adakah dia kafir? Budak tu tengok porno haram. Adakah dia kafir? Bolehkah mak kata, "Man, hang jatuh kafir hari ni. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun." Baca ayat ke anak. Anak kata, "Ibu, saya masih beriman tau. Porno lain. Iman lain. Iman di sini, porno di sana." Iman
beriman di sini. Masih saya simpan dalam peti khas. Ya, dia mengaku dia beriman, kita mengaku dia beriman. Jadi buat maksiat. Ya. Sebab itu doktor sebut kompas itu bernama takwa. Sebab orang yang bertakwa, dia mesti beriman, tapi bukan sekadar beriman. Dia menjiwai iman. Baru sampai makam takwa. Ketika kita sampai ke makam takwa, that will be our compass in life. Itulah yang bakal menjadi kompas dalam hidup. Dan ketika itu baru kita faham firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sebab itu doktor di TV sering berkata, wahai pak-pak menteri, wahai pemimpin di atas, fokuslah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mengejar takwa. Sebab jika pelajar-pelajar ini mencapai makam takwa, dia mulia. Dia mulia. Dia tak akan beri rasuah, tak akan menerima rasuah satu hari nanti. Dia tak akan menipu. Dia tak akan condemn orang, maki hamun orang dengan mudah, kutuk orang dengan mudah. Dia tak akan buat. Sebab kompas dia, kompas kemuliaan yang Allah iktiraf. Bukan kemuliaannya manusia yang iktiraf. Dia mulia tau. Mana hantar? Dia datuk. Dia datuk. Tok Wan ke apa? Datuk. Cucu tak ada, dia datuk. Siapa bagi? Raja bagi. Yang tu dia mulia, lagi seorang tu lagi mulia. Sebab apa? Dia Tan Sri. Wih, Tan Sri. Dan lagi seorang tu mulia juga. Dia siapa? Dia Tun. Datuk, Tang, Tong, semua hebat. Tapi di sisi Allah tak laku. Bila bertemu Allah, Allah tak kata Tun, tak ada. Allah tak hormat. Datuk, tak laku. Bertemu Allah, Allah lempak semua tu ke tepi, tak laku. Tapi siapa pergi dengan takwa, laku. Saya suka Quran bila seringkali Allah cerita bab syurga kan, dia punya penutup cantik. Bila saya baca Quran, mengaji Quran, Allah cerita bab syurga. Contoh satu ayat, Allah sebut apa tau? Ali Imran 133. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat minta ampun pada Allah. Allah kata, mati tak menentu masa. Cepat-cepat minta ampun kepada Allah dan wajannatun, dan bersegeralah mengejar syurga. Wajannatun, jannah syurga. Arduhas samawati wal ard. Syurga ini keluasannya langit dan bumi. Wow. Punyalah luah. Bilik you all kecil. Allah himpit duk atas kursi kan, duk buat matematik. Muka duk sungguh murung tengok dinding. Tapi syurga you all insya-Allah keluasannya langit dan bumi. Prum ke sana, prum ke sini. Ya Allah, enjoynya anak begitu. Tapi di syurga, hujung ayat tentang syurga Allah tutup, Allah ending macam mana? U'iddat lil muttaqin. Aku sediakan syurga indah ini. Kamu tahu untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Sebab itu saya tekan takwa kompas. Takwa mulia di dunia. Mati di sana, tiket ke syurga, visa. Nak masuk syurga boleh dengan lenggak-lenggok, dengan zatin. Tak jadi. Allah kata, aku sedia syurga yu'ata untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Jadi bila kita bertakwa di dunia, takwa itu tukar jadi visa yang melayakkan kita masuk syurga. Itulah kompas. Sebab itu di TV Halakah sering saya kata, wahai Pak Menteri, fokus on takwa. Akademik, ya kita mau. Dr. Daniel pun orang sains, saya orang sains, saya budak sains. Di sekolah, saya tak pergi Mahat Tafiz dengan penuh hormat pada Mahat Tafiz.
Saya tak pergi pondok dengan penuh hormat pada pondok. Saya tak pergi sekolah agama dengan penuh hormat pada sekolah agama. Sekolah saya sekolah biasa. Sekolah biasa. Macam sekolah inilah. Ini bukan sekolah agama kan? Sekolah biasa. Saya pun sekolah biasa. Jadi sekolah biasa dia ajar sains, tiba-tiba saya jatuh cinta dengan sains. Itu saja. Saya jatuh cinta dengan sains. Jatuh cinta dengan sains ni apa maksudnya? Seronok baca buku sains. Seronok buat matematik. Seronok. Lepas tu jatuh cinta. Masuk bidang sains, akhirnya pergi luar negara, ambil sains perubatan. Saya budak sains. Saya bukan pergi luar negara untuk jadi ustaz. Saya pergi luar negara nak jadi orang sains. Cuma sains saya, sains perubatan. Perubatan moden. Maka orang panggil saya Dr. Daniel. Doktor tu ialah sains perubatan. Medical doctor. Saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Cuma berkesempatan belajar perubatan moden di mana? Di Iskandariah di Mesir. Saya orang akademik. Bukan dari sekolah agama khusus. Bidang saya sains. Tapi akhirnya saya tersedar. Saya punya minat sains, mendalami sains. Akhirnya saya tersedar. Tersedar apa? Sains tak boleh mendamaikan hati. Saya gembira dengan sains. Tapi ketika di Mesir, hati ini tak damai. Ada benda yang kosong di sini. Saya ucap terima kasih kepada Cikgu Balbinda sudi datang ya pada Cikgu, saya sedang bercakap dengan pelajar-pelajar tentang your compass must be right. To live in the righteous way, your compass must be right. And in the Quran, it was stated that compass is piety or taqwa based in the Quran. Taqwa. Jadi doktor pergi sana, ambil bidang sains perubatan. Tiba-tiba terasa kosong di sini. Terasa kosong di hati. Tak damai, tak damai. Dan ketika itulah saya mencari-cari, tiba-tiba Allah ilhamkan di hati untuk mendekati Quran. Itu yang datang kuat. Sebelum itu cinta pada sains teramat sangat. Tiba-tiba ketika jiwa tak tenang, minta pada Allah petunjuk, minta kompas satu, minta petunjuk, akhirnya datang satu kecenderungan di hati, pergilah pada mukjizat. Dipendekkan cerita, saya pun kaji, mukjizat itu ialah Quran. Maka belajarlah bahasa Arab sikit sebanyak, buka Quran, bila buka Quran baru nampak jawapan-jawapan tentang hidup. Ayat-ayat tadi saya baca ketika itu. Boleh baca, rasa mendamaikan, saya hafaz ayat-ayat tadi. Hafaz ketika muda di Mesir. Inna akramakum indallahi atqakum wasari'u ila maghfiratin. Sebab dia tema besar. Tema besar dalam Quran. Nak masuk syurga dengan takwa, besar ni. Nak mulia dengan takwa, piety yang saya sebut kat cikgu tadi. Ini tema besar. Saya hafal ayat tema ini supaya hidup saya kompas betul. Dan bermula tarikh itulah saya yang kerja teramat sangat. Di samping belajar sains, jadi Dr. Daniel, medical doctor, tapi saya pulun untuk mencapai kompas tadi, takwa. Supaya hidup kita selamat. Dan bila saya nak faham apa dia takwa, takwa ini visa ke syurga. Di dunia kita mulia. Bukan dengan Datuk Tan Sri Tun, tapi dengan takwa. Maka saya cuba nak faham apa dia takwa. Buka kitab tafsir Quran. Tak mau meneka-neka. Akhirnya saya faham dari perkataan sahabat, benar paling penting tentang takwa. Tak ada dia, tak ada takwa. Apa dia? Taat. Tak ada dia, tiada takwa. Apa dia yang kena ada? Taat. Taat. T-A-A-T. Taat. Taat pada siapa?
taat kepada Tuhan, taat kepada Allah. Bila Tuhan pencipta kita, kita taat, insya-Allah mudah untuk kita taat kepada yang lain-lainnya berasaskan kebaikan yang Allah mahu. Maka orang yang taat, pelajar yang taat pada Allah, dia akan belajar rajin. Sebab Allah sayang pada orang berilmu. Pelajar yang taat kepada Allah, dia akan menghormati ibu bapa. Sebab Allah wajibkan dalam Quran kita menghormati ibu bapa. Oleh sebab dia taat kepada Allah, Allah mahu dia taat ibu bapa, dia taat ibu bapa. Allah mahu dia hormati orang tua, dia hormati orang tua. Itu kompas. Akhirnya hidup dia dalam semua disiplin dia cemerlang. Asasnya taat. Taat kepada Allah. Itu kompas. Maka masuk waktu subuh dia tahu, ini waktu aku taat kepada Allah. Waktu subuh, waktu aku taat kepada Allah. Taat dalam bentuk solat subuh 2 rakaat. Dia bangun. Masuk waktu zuhur, ini waktu aku taat kepada Allah. Taatnya dalam bentuk solat zuhur 4 rakaat. Masuk waktu asar, ini waktu aku taat kepada Allah. Taat dalam bentuk solat asar 4 rakaat. Tak buat yang sunat, tak apa lagi. Tak buat sunat, tak apa lagi. Tak apa lagi. Taat ini taat dalam hal-hal yang besar-besar, yang fardu-fardu. Itu dulu. Maka kamu tak rasa tertekan. Nanti orang kata, oh, sebelum zuhur 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kalau sanggup buat bagus. Tapi doktor kata tak buat tak apa. Tapi zuhur you jangan miss. Subuh you jangan miss. Asar you jangan miss. Maghrib you jangan miss. Isyak you jangan miss. 5 yang obligatory, 5 yang fardu ini you jangan miss. Every day, continuously, until you die. That's your compass. Masuk Ramadan, oh saya ada ketaatan, saya kena taat sebab ini bulan Ramadan, fasting month, bulan berpuasa, saya kena taat berpuasa Ramadan. Puasa sunat lain, rasa tak mau buat, tak apa. Puasa Ramadan obligatory, kena buat, saya taat puasa sebulan. Kalau anak-anak muda taat dengan iman, insya-Allah itulah kompas yang bernama takwa. Saya sentiasa mengidamkan di Malaysia anak-anak muda dapat takwa. Malaysia selamat. Malaysia selamat. Sampai saya berkata pada seorang YB, dia izinkan saya non-Muslim. Saya kata, YB, you know why I stress on taqwa in the TV show Halakah? Because YB, if a Muslim were to attain taqwa, or in English piety, he will obey Allah completely. And when he or she obeys Allah, he or she will follow the Quran. And when he or she follow the Quran wants the Muslims to respect the non-Muslims. So the non-Muslims will be respected by Muslims who attain taqwa because that was ordained by Allah. You know why YB saya hormat orang non-Muslim? Saya bila saya berceramah dengan orang Islam, orang bertanya pada saya, Dr. Daniel, apa sikap Dr. Daniel dengan non-Muslim di Malaysia? Saya kata apa kat YB? My answer never change, YB. Jawapan saya tak pernah berubah. Di TV, di masjid, di surau, di kampung, my answer never change. Jawapan saya tak pernah berubah. Sentiasa saya berkata, saya punya pendirian berdasarkan surah Mumtahanah ayat 8. Surah Mumtahanah ayat 8. Surah Mumtahanah ayat 8. Sehingga anak-anak murid saya di seluruh Malaysia, dia ingat Mumtahanah ayat 8.
Bagaimana pendirian Dr. Daniel dengan orang bukan Islam? Al-Mumtahanah ayat 8. Bagaimana pendirian Dr. Daniel dengan non-Muslim? Al-Mumtahanah ayat 8. Apa ada pada Al-Mumtahanah ayat 8? Allah kata, jika non-Muslim itu tidak memerangimu, dia tak angkat senjata lawan kita. Jika non-Muslim itu tidak menghalaumu dari kampung halamanmu, dia tak halau kita dari tempat kita yang memang hak kita. Dia tak halau. Dia tak zalim kita. Dia tak bunuh kita. Jika dua ini kata Allah dia tak buat, kamu kena buat dua benda pada mereka. Kita kena buat dua benda pada non-Muslim. Apa dia? Ini saya baca ayat. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Pertama, kamu wajib buat baik pada mereka. Yang kedua, kamu kena adil dengan mereka. Tak boleh buat nanya pada mereka. Maka jika orang Islam dia bertakwa, dia nak patuh Allah, dia kena patuh Al-Mumtahanah ayat 8. Orang bukan Islam selamat. YB itu terkejut. Siapa pun berkata, saya tak suka buat nanya kat non-Muslim, bukan sebab depan YB saya berlakon, sebab Tuhan saya yang suruh. Bukan sebab pemimpin saya suruh. Tak. Kalau pemimpin suruh, saya benci pemimpin, saya tak mau ikut. Tapi saya sentiasa akan ikut sebab Tuhan saya yang suruh. Bukan mak saya suruh, bukan abah saya suruh, Tuhan saya yang suruh. Sebab itu YB non-Muslim selamat. Sebab itu takwa penting. Hari ini anak-anak tengok orang maki non-Muslim, khinzirkan non-Muslim. Saya malu dengan Melayu Islam ini. Siapa yang ajar Melayu ini tak beradab macam ini? Allahu Akbar. Malu saya. Ini krisis akhlak di Malaysia ini. Yang pakai serban pun sama, yang berjanggut pun sama. Akhlak hilang. Sebab apa? Sebab hilang, apa dia? Hilang takwa. That's my point. Kita hanya fokus selendang kat luar, janggut kat luar, serban kat luar, songkok kat luar. Ini tak install. Okey? Maka gunalah handphone untuk bentuk takwa. Di handphone ada tak Quran dalam handphone? Install. Nanti adalah masa naik bas, nak ziarah adik-beradik naik bas. Buka handphone. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kanan kiri, sambung. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dia baca kat mana? Dari handphone. Ada isu ni. Isu apa? Isu LGBT. Cari handphone. Apa kata mufti wilayah tentang LGBT? Buka. Oh, fatwanya macam ni. Dari handphone. Berfaedah tak? Berfaedah. Anak-anak kecil, umur 2 tahun ke atas, buka Didi and Friends. Ini untuk budak-budak kecil, anak Didi and Friends. Cucu saya suka Didi and Friends. Dia tahu ABC dari situ. Dia tahu, planets. Panggil saya Tok. Oh, Jupiter is a planet, right? Yes. Mars is also a planet, right? Yes. Saturn? Yes. Earth? Yes. Dia belajar dari Didi and Friends. Semua dari handphone, gadget. Tapi yang baik. Melonjakkan takwa. Clear? Anak-anak clear? Nanti pukul 9.30 saya nak buka pada soalan. Siapa nak tulis boleh, nak tanya secara verbal boleh. Ini dekat sejam dah ni.
Dekat sejam dah ni. Tak terasa apa lagi. Baru start baru. Ni baru mukadimah. Dah sejam dah. Tapi nak betul-betul bertakwa kena ada apa? Soalan. Sebelum anda tanya saya tanya anda. Sebelum betul-betul mencapai takwa, untuk mencapai takwa, kena ada apa? Kena ada ilmu. Doktor sebut tadi, orang bertakwa dia taat. Antara ketaatannya, semayang sehari 5 kali. Okey. Semayang sehari 5 kali. Masuk subuh, taat dengan solat subuh. Tapi nak solat subuh kena ada apa? Ilmu. Kena ada ilmu. Dr. Daniel belajar secara susah tak? Saya orang sains, agama ni tahulah sikit sebanyak. Pergi Mesir bidang sains perubatan. Jadi di sana baru nak pulun agama. Bila Allah peringatkan saya tentang mukjizat, baru saya berubah. Nak faham Quran betul-betul. Di sana. Di Malaysia macam biasalah, tahulah agama sikit sebanyak, tahulah. Tapi bila pergi Mesir, nak mendalam. Satu hari semayang di masjid. Semayang maghrib, nak cerita kepentingan ilmu. Nak semayang dah, masuk maghrib. Nak semayang maghrib, nak semayang dah. Pergi ke sebuah masjid dekat dengan apartmen saya. Tu imam Arab, tua, janggut lebat. Sawu sufufakum. Dia suara. Luruskan saf-saf kamu. Tok Arab tua. Sawu sufufakum. Kami 3 orang, saya dan kawan saya. Dia pun jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kata, ini qari ni pandai baca Quran. Rakaat pertama, tamam, selesai. Rakaat kedua, tiba-tiba dia terlupa tahiyat awal. Dia lupa tahiyat awal. Dia terus bangun. Allah. Kami, okeylah. Allahu Akbar, duduk. 3 orang. Tahiyat awal. Tu imam. Allahu Akbar. Lah. Dia bangun. Terpaca. Kami 3 orang, seorang pun tak bangun. Termasuk saya. Sama-sama tak reti. Akhirnya, saya pun calling kawan saya. Tengok-tengok dia pun calling saya. Saya calling dia, dia pun calling saya. Tu. Masing-masing tengok depan. Maksudnya apa? Hang dan aku tak tahu apa. Tu. Dia orang tak tahu apa, dia kena calling. Nak jadi pak turutnya. Orang tak ada ilmu, dia calling kiri kanan. Dia tak boleh buat keputusan. Sebab dia tak tahu nak buat keputusan. Akhirnya saya pun tak tahu nak buat apa. Tu imam tak duduk. Kawan saya di hujung, saya tabik dia sampai sekarang. Pasal apa? Dia merangkak pergi ke tu imam. Dia merangkak. Saya tabik dia. Dia merangkak slowly but surely. Dia slowly but surely. Confident dia merangkak pergi ke tu imam. Saya pun terasa, dia ni mesti baca kitab banyak ni. Saya pun nak ikut. Nak merangkak sama. Dia belah kanan, aku apik belah kiri. Tapi terdetik di hati. Nampak bodoh sangat. Nampak bodoh pelik merangkak. Macam mana aku? Ni duk solat. Merangkak ni apa kerja pula ni? Jadi saya pun duduk diam. Tapi saya tabik dia. Dia terus pergi kat tu imam. Dia cuit tu imam. Saya nak hati. Apa ambang kawan aku nak buat ni? Ya Allah. Apa dia nak buat ni? Dia cuit tu imam. Saya tabik dia. Wah ni. Dia cuit tu imam. Dia sebut dalam bahasa Arab. On. Dia jekah tu imam. Sebut bahasa Arab. Baru belajar. On. Apa maksud on? Hang duduk. Saya tabik dia. Dahsyat dia. Dia paksa tu imam duduk. Tu imam tu lagi semboi. Lagi terbaik kitab agaknya. Masa itulah saya rasa. Sebab tu imam jawab.
Dia tweet, duduk. Tok Imam jawab, aku tak nak mau duduk. Bila begitu jawapannya, saya pun tergamam. Nak buat macam mana ni? Tok Imam tak mau duduk. Kawan saya tabik lagi sekali. Dia pun kona, patah balik. Merangkak ke sejadah dia, buat bodoh. Akhirnya saya terfikir, macam ni, aku bercerai daripada imam, mufarakah. Mayang sendirilah, tak tahu nak buat apa. Lepas tu saya belajar, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kamu datang sekolah untuk dapat ilmu, belajar rajin-rajin. Ilmu sains juga ilmu. Akhirnya saya belajar agama dan kemudian saya terkejut. Ilmu sains yang saya belajar amat-amat bermanfaat sebab ada ayat Quran yang mesti difahami mengikut sains. Allahu Akbar, akademik tidak merugikan. Saya tak pernah tahu apa? Besi asalnya tiada di bumi, tak pernah tahu. Besi di bumi pada asalnya tiada di bumi, tiada. Tak pernah tahu. Saya menyangkakan besi di bumi sejak awal sedia ada. Tapi Quran kata lain. Dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah berfirman, wa anzalnal hadid, besi kami turunkan. Terkejut saya. Besi kami turunkan, Allah turunkan. Maksudnya besi itu asal tiada di bumi, dia turun dari langit. Kemudian saya kaji, betul kan ni? Saya nampak dokumentari Kanada dan Jepun bergabung. Disahkan bahawa besi memerlukan suhu mencecah ratusan juta darjah Celsius untuk menghasilkannya. Suhu di bumi hanya mencecah 6,000 darjah Celsius di pusat bumi. Hanya 6,000. Nak menghasilkan besi memerlukan ratusan juta darjah Celsius. Suhu bumi hanya 6,000. Tak boleh menghasilkan besi. Yang boleh menghasilkan besi, bintang-bintang besar. Bintang-bintang besar meledak. Bongkah-bongkah besi 5 bilion tahun terdahulu melanggar dengan bumi. Benar Allah, kami turunkan besi dari langit. Allah terduduk saya. Sains membantu saya faham Quran. Sebab itu jika orang mengatakan sains tak penting, akademik tak penting, no way. Saya nak berkata akademik penting, tapi agama lebih penting. Okey? Clear? Jadi kesimpulannya ialah, gunakanlah gadget untuk dapat ilmu. Gunakanlah gadget untuk mengejar takwa. Ilmu dan takwa penting. Dan sebelum kita akhiri, saya tak boleh akhiri tanpa menyebut hadis ini yang saya ulang-ulangi di mana-mana pun. Hadis sahih. Ada seorang sahabat bertanya Nabi. Seringkali saya berkata, terima kasih wahai sahabat Nabi ini yang bertanya Nabi soalan yang memang bagus. Ada seorang sahabat Nabi bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah penyebab ramai orang masuk syurga? Bagus sungguh soalan sahabat ini. Ini hadis sahih. Ya Rasulullah, apa punca, apa sebabnya ramai orang masuk syurga? Artinya jika orang itu masuk syurga, sebabnya apa? Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Sebab orang masuk syurga, pertama takwa pada Allah. Telah saya sebutkan tadi bila saya sebut tentang kompas berasaskan ilmu. Tapi Nabi tambah, dan yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebab itu jika kita lihat pelajar tak ada akhlak, saya bimbang tau. Kalau saya lihat pergi sekolah, anak-anak tak ada akhlak, suka bergaduh, gangsterism, pecahkan tandas,
kotorkan dinding, tak ada akhlak. Tahu anak-anak saya bimbang apa? Saya bimbang, budak ini nak ke neraka ke? Sebab nak ke syurga, akhlak kena mulia. Dia tak ada akhlak tu. Dia nak ke syurga macam mana? Itu yang menyebabkan saya bimbang. Bila tak ada akhlak mulia, dia sedang pilih jalan ke neraka. Sebab nak ke syurga, nak buka pintu syurga, kena ada takwa dengan akhlak mulia. Orang berakhlak mulia, cakap baik, tindak tanduk baik, tak berkelahi, tak bergaduh, hormat guru besar, hormat pengetua. Itu akhlak baik. Dan akhlak baik itu tanda dia ahli syurga. Maka guna gadget ke arah semua itu. Jadi anak-anak, sebagai kesimpulan, pada malam ini kita buat kesimpulan. Marilah sama-sama kita menjadi ahli syurga. Mari sama-sama kita berusaha untuk menjadi ahli syurga. Walaupun penentu ke syurga bukan kita, bukan Allah penentu, tapi kita berusaha ke arah itu. Berusaha, Allah suruh kita berusaha. Bagaimana kita berusaha? Dengan takwa. Dan untuk bertakwa kena ada ilmu. Dan di samping itu kena ada akhlaknya baik, akhlaknya mulia, insya-Allah. Dan tuan pengungsi, tuan-tuan dan puan-puan, hanya sebagai info, sebab tajuknya gadget, saya kena sebut, hari ini baru timbul satu penyakit baru sebagai penutup, sebab berkait gadget. Hari ini timbul satu penyakit baru yang dinamakan sebagai virtual autism. Tuan-tuan puan-puan pernah dengar tak kalimat autism? Autism, pernah dengar autism? Kalau ada anak-anak kita, terutama bila umurnya 2 ke 4 tahun boleh kesan. 2 ke 4 tahun boleh kesan. Kalau kita bercakap dengan dia, dia tak boleh bertentang mata. Cakap dengan anak itu, dia tak boleh bertentang mata. Cakap dengan dia, dia sana. Leman, ibu sedang cakap, apa-apa entah dia kata. Dia tak boleh fokus. Dia tak boleh fokus. Orang budak autism, dia ada masalah sosial. Dia tak atentif. Dia tak ikut perintah ibu bapa. Kalau pergi sekolah, dia tak boleh langsung ikut perintah guru. Dia buat apa dia suka. Ini cara umumnya autism. Kemudian dia suka ulang-ulangi beberapa kalimat. Contohnya, hantu. Ataupun ada seorang budak, Debon. Repetitive behavior. Ada bukan kalimat tangan. Gitu. Ataupun, jadi kalau doktor tengok, ibu kata, doktor, anak saya pelik lah. Okey, tak apa. Saya tiba relax. Duduk adik, duduk. Nama apa? Dia pun sembang, dia pun nampak saya relax. Dia tak perasan ceruk perhati dia. Nak cari tanda-tanda tu. Tiba-tiba ternampak. Okey. Adik, dia tengok sana sini. Dia ambil alat yang saya gunakan, hentak stetoskop saya. Nampak isyarat ke anak kak kena penyakit autism. Masalah kat sini. Kena jumpa pakar autism. Tapi yang terbaru dia panggil virtual autism. Budak itu bukan budak autism, tapi dia dapat autism sebab TV, handphone dan gadget. Sebab itu di Amerika, kadang-kadang dunia barat lebih prihatin bab ini daripada dunia orang Islam sendiri. Di Amerika, Akademi Pediatric, Akademi pakar-pakar kanak-kanak mengarahkan budak korang 2 tahun jangan tengok TV, jangan guna handphone sama sekali. Anak 2 tahun ke bawah haram tengok TV sama sekali. Jangan langsung bagi handphone, jauh sekali gadget.
2 tahun ke bawah. Atas 2 tahun, jangan lebih dari 2 jam sehari. Itu pun dengan syarat melihat yang kita sebutkan tadi, yang berfaedah untuk ilmu, untuk takwa, cara nak semayang, contoh. Itu okey. Itu okey. Jika dia asyik umur setahun dah pegang handphone, apa akan jadi? Dia akan jadi ketagih gadget. Dan bila anak-anak ketagih gadget, dia akan jadi begini, duduk begini. Maka interaksinya setiap hari ialah dengan gadget. Dia tak tahu berinteraksi dengan manusia. Kawan baiknya gadget. Sebab itu budak itu bila saya tanya kat dia, cuba peluk ibu, dia ulang cakap saya, cuba peluk ibu. Dia tak tahu peluk ibu tu apa, sebab dia tak bersosial dengan orang. Budak itu normal, tapi disakitkan oleh gadget. Ini dipanggil virtual autism. Bila kita pisahkan dia dari handphone, dia okey. Sebab itu negara-negara miskin yang tak ada gadget, mereka tak ada penyakit ini. Dia ada kat Malaysia, bahawa ni bila saya masuk TV, pakar sakit mental mendahului saya. Dia masuk dulu, saya tunggu belum saya masuk TV dalam MH High Malaysia hari ini, TV 3 belah pagi. Dia keluar, dia kenal saya. Oh, Dr. Daniel. Ya Datuk. Apa hal Datuk datang awal, sakit mental apa Datuk bincang? Lah Dr. Daniel, saya kena cakap tajuk subjek yang baru. Saya kena research tajuk ini. Apa dia? Virtual autism. Saya pun senyum. Ya. Okey. Saya pun kena kaji bab yang sama juga. Ya. Tapi tuan pakar, saya cuma pengkaji. Okey, insya-Allah. Virtual autism, penyakit sekarang, kesan asyik dengan TV dan gadget. Semoga insya-Allah ceramah Dr. Daniel bermanfaat. Mari sama-sama kita tingkatkan ilmu. Mari sama-sama kita pasang kompos bernama takwa. Dan mari sama-sama kita bina akhlak mulia. Sebab kesemua itulah tiket ke syurga. Dan kita mau ke syurga. Semoga dengan tadi kita dapat ke syurga. Biiznillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil cuma diberikan amanah untuk buat sesuatu yang kecil-kecilan. Saya bukan al-hafiz. Saya bukan yang menghafaz seluruh Al-Quran, tidak. Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, fokus saya sains. Di Mesir pun saya ambil bidang sains perubatan. Tapi Allah merangsang saya sedikit sebanyak untuk mengkaji Quran. Maka saya bukan penghafiz Quran, saya lebih pada pengkaji Quran. Dan ketika mengkaji Quran, saya dapat lihat Al-Quran dipenuhi tema-tema. Ini saya istilahkan sebagai the thematic concept of the Quran. Quran dipenuhi tema-tema. Antara tema besar telah saya lontarkan malam ini. Nak masuk syurga, takwa. Nak mulia di dunia, takwa. Maka takwa agenda besar. Sebab dengan takwa kita mulia ketika hidup. Lepas mati, dia bisa ke syurga. Guna bahasa mudah. Ini tema besar. Maka sekaligus bila kita faham tema besar, saya hafaz ayat-ayat tema besar ini. Rangsangan untuk saya. Sekaligus pergi mana pun, jawapan saya tak berubah. Dr. Daniel, nak berjaya dunia akhirat, apa perlu ada pada kita? Jawapan saya never change. Jawapan saya tak pernah berubah. Takwa, takwa, takwa. Sebab itu tema Quran yang telah kita faham. Kemudian saya kaji lagi. Nak hayati tema bernama takwa, kena ada kekuatan. Ayat pertama Iqra. Surah Muhammad ayat 19 ilmu. Oh, tema besar yang kedua ialah ilmu. Jika tidak ada suluhan ilmu, tak boleh beramal untuk takwa. Maka ayat kedua kita hafaz,
tentang kepentingan ilmu. Orang berilmu darjatnya tinggi di sisi Allah. Itu tema yang kedua. Jadi saya bukan al-hafiz, lebih kepada pengkaji Quran. Jadi ketika balik Malaysia, saya mengajar, saya yang kerdil, kena guna kerdil, bukan al-hafiz. Saya ajar tafsir Quran di kampung. Kemudian orang jemput saya ajar tafsir Quran dan saya bukan al-hafiz. Sebab saya mengajar tema-tema. Jadi orang faham, oh, Quran cantik ya, dia ada tema-tema besar. Dan akhirnya wakil Mahatafis Negeri Pahang datang bertemu saya di Pulau Pinang. Mahatafis Negeri Pahang ini di Kuantan, di Tanjung Lumpur, Pahang. Dia di Tanjung Lumpur, Pahang. Dia menggelarkan diri dia sebagai Mahatafis profesional. Dia bukan bawah pusat, dia swasta. Dia di bawah korporat, ni pelik. Dulu bawah masjid negeri, tapi tak apa nak hidup. Akhirnya mereka ubah, letak bawah bukan ustaz, orang korporat, baru hidup. Bawah ustaz, minta maaf, tak hidup. Mahatafis macam biasa, duk hafal sampai berkurun-kurun. Letak bawah orang korporat, dia subur. Sebab orang korporat, dia bukan agama, otak dia lain sikit. Dia punya cara pengurusan lain sikit. Letak itu, mereka datang berjumpa Dr. Daniel, minta saya tolong. Tolong apa? Tolong buat kurikulum. Kurikulum yang doktor kena fikir. Apa kurikulum untuk pelajar ini? Saya pun tanya. Mahatafis Negeri Pahang, mereka ambil SPM ataupun tidak? Ya, ambil SPM. Saya buat jari begitu. Ya, walaupun kita suka orang itu hafaz Quran, tapi dia kena ambil SPM di Malaysia. Sebab dengan SPM, ilmu dia meluas. Termasuk akademik, dan saya orang SPM, dulu MCE. Dan bila saya ada ilmu sains, saya ambil physics, chemistry, biology, maths, simple maths, dan sebagainya. Dia bantu saya faham Quran. Dia bantu saya, menyebabkan lebih yakin dengan Quran. Padahal itu akademik, tapi akademik membantu Quran. Saya kata kalau ambil SPM, saya sokong. Dan fokus SPM, wajib semua ambil sains. Oh, saya kata, ini subjek saya sayang. Nak pergi Mahatafis Negeri Pahang, mesti masuk sains. Masuk bidang lain, ditolak. Minta maaf. Dan pada ketika yang sama, bila habis tingkatan 5, dia hafaz 30 juzuk. Jadi, Mahatafis Negeri Pahang saya sayang sebab apa? Setiap tahun, alhamdulillah, sejak ia ditubuhkan, SPM sentiasa the best in Pahang. The best in Pahang, one of the best in Malaysia. The best in Pahang, siapa tak boleh pukul? Tahun lepas the best, sebelumnya the best. Nombor 1 di Pahang, nombor 1 di Pahang. Nombor 1 di Pahang SPM Sains, dan dia Mahatafis. Orang terkejut. MB kagum. Sehingga istana pun kagum, hantar cucu mereka masuk Mahatafis. Dia yakin. Orang istana hantar. Dia nampak. Siapa pun tak boleh pukul Mahatafis di bidang SPM Sains in Pahang, one of the best in Malaysia. Saya dengar, saya teruja. Dan pada ketika yang sama, budak-budak ni hebat sains, dia hafaz 30 juzuk. Ketika itu saya diminta rancang sesuatu. Terus saya terfikir, saya kata boleh berhimpun dengan pihak pengurusan. Saya diminta berucap. Saya kata, tuan-tuan, saya cuma teringat satu je. Apa dia, doktor? Saya teringat tulisan Profesor Dr. Yusuf Qardawi sekarang. Kalau you all minta saya buat sesuatu, saya terus teringat Profesor Dr. Yusuf Qardawi. Kitab beliau bertajuk Fiqhul Aulawiyat, fiqh keutamaan. Dalam buku itu ada satu bab yang relevan untuk kita sekarang. Apa dia, doktor? Kata Syekh Yusuf Qardawi, umat terdahulu dia fokus dirayah. Umat hari ini dia fokus riwayah. Maksudnya umat dahulu fokus faham. Umat hari ini fokus hafazan. Itu beza kita dengan mereka. Kita nak anak kita hafazan. Umat dahulu dia nak anak-anak dia faham. Hafaz kemudian tak apa. Ada ramai sahabat bukan al-hafiz tapi al-faham. Hari ini ramai al-hafiz tapi tak ada al-faham.
Umat dahulu dia fokus on understanding. Umat hari ini dia fokus on memorizing. Oleh sebab itulah kurikulum saya namakan kurikulum dirayah, ambil sempena kenyataan Dr. Yusuf Qaradawi. Saya pun gubal, akhirnya bentang ke JPN, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, dia endorse akademik, kita ubah suai sikit, adalah reprogramming akademik, ada yang kita buat, dan kata JPN tak melanggar dasar negara, boleh, dan akhirnya kurikulum itu diterima. Jadi pelajar hafaz Quran, belajar sains, dan saya wujudkan jembatan supaya dia boleh kaitkan sains dengan Quran. Dan alhamdulillah hari ini Menteri Pelajaran dia sahabat saya, Dr. Mazli. Beliau sahabat saya, dan jangan melenting banyak bila dia buat ucapan sebagainya, sebab saya merasakan memakan masa sungguh orang faham idea dia. Sebab dia sahabat saya. Pemikiran kami tak jauh beza, Bertahun-tahun kami bersama-sama dalam perjuangan, dan saya yakin minda dia cukup bagus, tapi orang lambat faham. Bayangkan baru ini dia berucap sinar harian jemput dia, Datuk Usamuddin yang mempunyai sinar harian Karangkraf. Minta maaf Datuk Usam sebut nama. Hantar WhatsApp ke saya, minta saya hadir, ada 1 jam ucapan dan dialog dengan Menteri Pelajaran yang baru, Dr. Mazli Malik, anjuran sinar harian. Saya tak dapat hadir. Ucapan dia sejam menceritakan hala tuju kementerian dia tentang UEC, isu sekarang, pelajar-pelajar kena menguasai bahasa Melayu. Orang sebut UEC tekan pada bahasa Cina. Tak, dia kata kita wajibkan bahasa Melayu, akan ditubuh satu unit as Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian kita mau pelajar kalau boleh menguasai 3 bahasa. Banyak benda dasar, cuma dia sentuh sikit benda, tahun depan kena pakai kasut hitam. Itunya orang duk fokus. Sejam dia berucap, sentuh benda besar-besar, sentuh sikit pakai kasut hitam. Orang duk cerita kasut hitam, seolah-olahnya menteri ni tak tahu apa kecuali kasut hitam. Orang cukup zalim di Malaysia. Itu saya sentuh akhlak tadi. Orang kita akhlak wuduh, dia tak adil dengan menteri dia. Sebab itu ditanya harapan saya bukan orang politik, tapi yang saya tahu mereka nak buat urus takbir yang baik, benci rasuah. Ini kalimat-kalimat yang kita suka, saya suka. Jadi saya harap kita beri harapan, tapi mereka tak sempurna, they are not perfect, tapi saya ada harapan, insya-Allah. Kalau ada soalan daripada hadirin hadirat sekalian, minta maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Maaf Doktor, saya berada di sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap diri kita. Saya guru dan rakan-rakan yang lain di sekolah ini juga guru. Tetapi mengikut tajuk yang kita utarakan pada malam ini, anak-anak pelajar menjadi demo kepada kami kerana gadget juga menjadi guru kepada mereka. Jadi adakah ubat ataupun suntikan yang boleh kita jadikan supaya gadget ini dikesampingkan dan ambillah panduan daripada guru yang lebih mulia dan yang akan lebih mulia. Mohon penjelasan kepada teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Saya minta izin berdiri menghormati guru yang pertanian yang berdiri. Terima kasih banyak. Amat relevan guru cikgu. Saya mengharapkan digabungkan kedua-dua itu. Gadget ada keperluan dan kepentingannya, tapi guru, pendidik, dia di atas. Jadi
Guru yang sebenarnya ialah pendidik yang berjiwa bersih, yang ilmu pengetahuannya autentik. Dia insan, boleh kita katakan pendidik ini insan pilihan juga. Sebab dia berilmu dan jiwa dia diniatkan untuk bantu anak-anak. Dan dia paling penting. Di samping ibu bapa di rumah juga pendidik. Walaupun tidak secara rasmi. Tapi pendekatan mereka yang ada sentuhan kemanusiaan. Bila ada sentuhan kemanusiaan, contoh sentuhan, bagi rangsangan, oh fail satu subjek, it's okay. Ada lagi peluang untuk besok. Besok mungkin tak fail dah. Sentuhan kemanusiaan ini, dia menyuburkan jiwa. Jika anak murung, sentuhan kemanusiaan dari guru membangkitkan semangat. Saya pernah satu ketika peperiksaan ADMAX, saya dapat 12/100. 12/100 fail. Guru ADMAX, Mr. Ui, saya ingat lagi dia. Dia bila baca keputusan sampai tangan saya Daniel, dia terdiam. Kemudian dia dekati saya. Daniel, what happened to you? You never fail. Daniel tak pernah fail. Dia tak baca 12/100. Dia mendekati saya, dia kata, what happened to you? Saya kata, why sir? You got only 12/100. 12/100. Dia pegang kepala saya. Are you sick during examination? You sakit ke? Ya Allah, cerita ini saya ingat sampai sekarang. Sentuhan kemanusiaan guru. Dia tak kutuk saya. Dia tak kata saya bodoh, you stupid. Tak ada. Tak keluar kalimat itu. Padahal ada guru muda. Bodoh. Allah, kita dengar. Patutlah. Kita pun sahkan kalimat guru. Bodoh, Daniel bodoh. Patutlah. Sah dan autentik. Bahaya kalimat guru jika menggunakan kalimat negatif. Dan bahaya kalimat ibu bapa yang juga menggunakan kalimat seperti itu. Tapi Mr. Ui, dia non-Muslim. Saya Muslim. Dia sentuh saya. Are you sick during examination time, Daniel? Adakah kamu sakit ke masa ambil periksa? Ini 12/100. Saya pun kata, maybe sir. Mungkin jugalah. Okay, you can try again. Saya ingat cerita tu sampai hari ini sebab dia sentuhan kemanusiaan yang memberikan motivasi. Maka saya setuju. Guru di atas sekali. Ibu bapa juga di atas sekali. Tapi kita tidak boleh membuang gadget. Kita tidak boleh membuang gadget. Sebab gadget ni mesti ada. Sentiasa ada sekarang. Cuma sekarang ialah pandangan kerdil saya ialah kepentingan ibu bapa di peringkat awal lagi. Sebelum anak ke sekolah. Sebelum sentuhan pendidik guru rasmi. Kena atasnya yang akan menyentuhnya ibu bapa. Pendidik yang teramat penting sebelum anak ke sekolah, ajar dia nilai. Nilai, ajar dia nilai. Nilai the do's and don'ts, apa yang boleh, apa tak boleh. Hak dan batil, apa yang halal, apa yang haram. Bab gadget, katakan dia jika nak tengok boleh, tapi itu nilai. Itu nilai. Dan saya rasa kalau nilai itu dibawa dari awal, insya-Allah anak itu boleh dapat handphone, dia dapat dengan nilai yang sudah dimasukkan awal. Maka sekaligus dia akan gunakan secara yang baik. Maka kita gabung pada itu, saya setuju, pendidik insan paling penting, tapi gadget ada kepentingan dengan syarat diasuh awal dengan nilai akhlak yang betul. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada soalan bertulis. Terima kasih banyak. Bagaimana nak membuka minda anak muda pada hari ini untuk mengenal gejala negatif yang menyerang dalam family, food, fashion, fun, film. Oh, semua F lah kah. Lagi sekali. Soalan bagus. Tapi jangan marah saya mengulangi kenyataan saya tadi. Start early.
Dalam pendidikan, jangan tunggu anak sampai umur remaja. Jangan sampai anak masuk sekolah menengah baru nak mulakan nilai-nilai utama. Jangan. Start early. Sebab itu 2 tahun ke bawah, jangan bagi anak tengok TV. 2 tahun ke bawah, jangan izinkan sentuhan gadget kena anak. 2 tahun ke bawah, ibu bapa punya sentuhan kemanusiaan lah yang kena ada pada anak. Dan 2 tahun ke bawah, terutamanya 2 tahun ke bawah, ketika anak dijauhkan sama sekali dari gadget, TV, handphone dan sebagainya, 2 tahun ke bawah, dia hanya ada sentuhan kemanusiaan. Masa itu diajar fashion, bagaimana berpakaian. Start early. Ini hak orang, jangan ambil. Jumpa duit 10 sen, jumpa ibu duit 10 sen, simple. Duit 10 sen, jumpa di mana saya? Jumpa kat situ. Bolehkah saya beli papadom? Contoh. Kata ke anak, tak boleh. 10 sen ibu berikan, boleh. Ini orang punya. Kena letak di mana? Letak di tempat awam, masuk tabung dan sebagainya. Cara umum, kita tak tahu siapa punya, tapi bukan kita punya. Awal. Diulang-ulangi. Jumpa bukan hak kita, orang punya. Jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil, jangan ambil. Berkelahi, tak bagus berkelahi. Sebab apa? Sebab kalau berkelahi, akhirnya siapa pun tak dapat. Ibu marah, ibu tarik, siapa pun tak boleh main. Semua tak dapat. Tapi kalau kongsi, semua boleh main. Ulang, ulang. Start early. Saya merasakan jika ini kita lakukan awal, boleh berjaya. Tuan-tuan dan perempuan, mengapa saya kata boleh berjaya? Tengok cara simple. Anak tuan-tuan dan perempuan pagi-pagi gosok gigi tak? Pagi-pagi agak-agaknya gosok gigi tak? Cara umum saya boleh yakin gosok gigi. Gosok gigi ni bukanlah wajib pun, tapi jadi. Sebab apa jadi? Sebab mak pak pun gosok gigi secara umum. Kecuali mak pak yang memang tak ada gigi lah. Sebab mak pak pun rutin gosok gigi. Anak tengok, ini burus gigi ibu, ini burus gigi anak. Ini baby punya, baby, anak tu baby paling kecil. Dia tengok ibu ada burus gigi, dia ada. Dia nampak. Setiap hari dia nampak. Oleh sebab dia nampak, dia senang ikut. Kemudian diperingatkan setiap hari, baby dah gosok gigi? Belum ibu, gosok gigi dulu. Nampak? Jadi, kemudian ketika anak-anak masuk rumah kita, dia buka kasut tak? Ada anak kita masuk dengan kasut, terus tidur dengan kasut. Terus, bismillahirrahmanirrahim, aku tidur dengan kasut kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Tak ada, mesti buka kasut. Jadi pula. Mengapa? Senang. Dia masuk rumah tanpa kita marah, buka kasut. Masuk besok, buka kasut. Tak payah paksa. Sebab apa? Bukan dia dilahirkan terus tahu. Adakah anak kita dilahirkan, lahir-lahir terus, ibu saya tahu, saya masuk rumah mesti buka kasut? Tak. Dia tengok. Abah masuk rumah buka kasut. Tu dia. Ibu buka kasut. Every time, every day. That's the routine. Kemudian, bila kita nak masuk, buka kasut dulu. Nak jalan pakai kasut dulu. Oleh sebab dia rutin, dia lihat selalu melekat. Demikian dengan akhlak. Demikian dengan nilai-nilai murni. Mak bapak contoh yang baik. Sebut kalimat baik-baik. Tengah marah, kontrol. Astaghfirullah. Anak ini, anak baik sungguh. Contoh. Subhanallah, marah ni. Pecah pinggan. Dah pecah hari ni 4 pinggan dah. Subhanallah. Tangan macam tu. Subhanallah. Terus nasyid. Nampak tak? Tadi anak tu dengar subhanallah. Akhirnya anak pun pecah pinggan kelima. Subhanallah. Tak apa. That's the way to learn. Jika setiap hari dia dengar itu, dia tak sebut benda-benda yang lara. Nampak? Start early. Saya tak pernah rasa tak boleh. Sebab saya lihat buka kasut, masuk rumah boleh. Yang lain mesti boleh dengan syarat
kita tegas dari awal, insya-Allah. Terima kasih. Ada lagi? Macam azan ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam cikgu. Ya. Okey. Oh, okey. Silakan. Cikgu di rumah. Okey, teruskan. Kita berada dalam keadaan anak-anak kita boleh buat sesuatu besar dan Ya. mungkin dengan game video atau mungkin movie video artis dan semua. Pada pandangan doktor, penggunaan gadget dalam pendidikan sejak awal, adakah akan menghasilkan anak yang lebih bijak atau lebih menyelesaikan dan merosakkan? Mungkin akibat dari kecanggihan, melampau dan mungkin juga memecahkan pertumbuhan otak dan fisiologi atau mungkin menjadikan mereka lebih eksplosif. Sekian. Terima kasih. Ya. Gadget ni juga seperti pisau. Gadget ni juga seperti pisau. Kalau kita guna untuk memotong sayur, daging, insya-Allah dapat dimasak buat mungkin lamb grill, chicken chop or something like that. Insya-Allah sedap. Tapi kita gunakan pisau yang sama untuk bunuh manusia, kita pun jenayah. Gadget pun kiasannya lebih kurang sama. Pengalaman kerdil saya di ini era orang tua-tua dululah, generasi lama dulu. Anak-anak saya termasuknya ada di depan saya sekarang. Saya guna gadget ala dulu. Ala dulu saya beli TV, tapi saya pastikan ada video player. Dan saya akan pergi ke kedai-kedai video player. Seminggu sekali saya akan pergi ke kedai video player mencari video educational. Mencari video educational, video pendidikan. Anak ini umur 2-3 tahun. Oh, penumpuan ABCD. Saya cari video educational pendidikan yang menyanyi ABCD sampai ke Z. Nombor, kemudian alif bata dan nasyid-nasyid. Kemudian dari situ saya beli pula video pendidikan kartun yang mendidik. Kejujuran, kesetiawanan antara kawan-kawan, cari. Jadi bila balik rumah nak pasang TV, saya tak pasang TV. Saya pasang video player yang educational dan saya duduk sekali. Dan akhirnya anak-anak saya bila dia nak buka TV, dia automatik buka video player educational. Itu membantu saya yang sibuk dengan kedoktoran, hospital, klinik, ceramah, itu membantu saya untuk mendidik anak dan ia ada perkaitan juga dengan gadget, kiasan pada gadget. Hari ini saya telah bertemu dengan seorang budak yang tiba-tiba dia boleh cakap bahasa Inggeris slang UK. Budak itu boleh bercakap bahasa Inggeris slang UK. Dia cakap dengan saya, dia berkata, "Oh, I just came from KL." Wah, budak itu umur 3 tahun. Mak bapak dia tak macam tu. Mak bapak dia, kami baru mai dari Kok Diang. Ya anak, I just came from KL. Oi, slang UK. Jadi saya tanya, dia duduk di UK kan? Tak. Dia duduk di tempat kita ni di Pulau Pinang. Tapi slang kesan gadget. Dia tengok gadget educational yang mendidik. A, B, C, D, E, lagu-lagu pendidikan, slang orang putih, dia ikut sepiji sampai slang pun UK. Dan kesannya positif. Jadi walaupun orang banyak takut tentang negatif, bagus, tapi semua jadi tangan kita. It's all in your hands. Mak bapak kena peka, minta maaf. Mak bapak kena peka.
Beri masa untuk tentukan apa benda yang anak kena tengok. Tolong buat begitu. Sebelum anak kita mengguna kuasa sendiri bila dia besar, buat apa yang dia suka. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Okeylah kot ya. Tuan-tuan nampak dah sakit tulang belakang agaknya ya. Sabar je lah. Okey. Tadi boleh saya akhiri. Terima kasih lagi sekali pada Tuan Pengetua, Cikgu Baginda. Terima kasih pada YDP, PIBG. Terima kasih pada Wakil YB Azman. Terima kasih pada ibu bapa yang bersabar walaupun sakit kepala dan sengah tulang belakang. Terima kasih pada anak-anak yang juga bersabar sampai ke hujung. Semoga sekolah ini diberkati Allah. Semoga sekolah ini bakal melahirkan anak-anak yang berilmu, bertakwa, lagi berakhlak mulia. Dan sampai itu insya-Allah SPM juga skor insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.